Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada masalah kalau beg tiba-tiba terlock macam ni? Biasanya kalau anak-anak main lah, dia adjust password dan menyebabkan kita tak boleh nak buka dia punya ni. Kalau ada masalah yang sama, okay, saya akan kongsikan cara macam mana kita nak dapatkan balik nombor yang betul untuk kita buka password ni. Kalau default punya password dia ada standard kan, contohnya 000 ke. Kalau kita tak pernah ubah, biasanya 000 lah. Tapi kalau ada orang ubah, kita tak tahu password dia berapa, okay, ini cara untuk kita dapatkan semula password tu. Okay, kita mula satu-satu okay. Dan bergantung pada jenis beg. Kalau macam beg ni, dia ada nampak ni, dia punya apa tu, dia punya bila kita putar ni, kita akan nampak warna merah tepi ni lah. Jadi kena perhatikan warna merah tepinya. Ada beg kita boleh nampak kat belah tepi ni. Bergantung pada jenis beg. Ikutlah mana-mana beg pun konsep dia lebih kurang sama. Okay, kita pusing beg ni sampai kita jumpa. Kalau dia bukan nombor yang tepat, jadi kita nampak dia rata je, dia tak ada longkang. Tapi kalau nombor tu adalah nombor yang tepat, dia ada longkang. Okay, tengok perhati dekat sini Okay, saya gerakkan satu-satu. Nampak tak warna merah dia tu sekata saja. Kita akan pergi satu-satu nombor. Nampak tak tu? Tiba dekat 8 ni, nampak tak macam ada longkang? Dia lain. Kalau suruh dalam gelap pun dia nampak lain daripada yang lain. Ataupun kalau tak nak pening kepala, apa tu? Ada longkang. Yang lain semua rata. Tiba dekat nombor 8 ni ada longkang. Jadi kita stop kat sini dulu. Ini bukan nombor ni yang betul lagi. Tak apa, kita buat satu-satu dulu. Kemudian kita pergi kat sini pula. Kita pusing satu-satu. Okay, nampak ni rata. Nampak tak tu? Bila kita nak pusing nombor 5 ni, nampak tak tu? Ada macam longkang. Okay, kita lock dulu. Kita pergi sini pula. Perhatikan dekat warna merah belah sini. Perhatikan sini. Okay. 6. Nampak tak? Bila pergi ke 5 macam ada longkang. Okay, ini bukan nombor yang betul lagi. Sebab kalau kita nak buka, tak boleh buka lagi. Jadi apa yang kita buat step seterusnya adalah kita akan pusing semua nombor satu-satu. Maksudnya kita akan dapat password dia dekat turutan yang sama. Tapi kena satu lah. Maknanya kalau ni naik 1, ni pun naik 1, ni pun naik 1, dan cuba. Okay, tak boleh. Kita pergi bawah pula. 1, dan cuba. Tak boleh lagi. Okay, kita pergi bawah lagi. 1, cuba. Tak boleh. Pergi ni pula. Okay, tak boleh. Kita pergi sini pula. Nampak tu? Nampak tak? Allah. Okay. Ketat pula. Tengok. Alhamdulillah. Dah berhasil. Ini adalah password untuk beg ni. Kalau siapa ada masalah, jangan panik dan cuba cara yang sama. InsyaAllah anda akan dapat buka balik beg anda yang telah terkunci oleh anak-anak yang comel. Selamat cuba. Assalamualaikum.